Kegiatan pembelian minyak petrol dan diesel di dalam bekas melebihi 20 liter akhirnya terbongkar. Kegiatan ini dilaksanakan di stesen minyak di pinggir bandar. Hasil maklumat awam mendapati sindiket ini berleluasa. Saksikan perinciannya bersama Nina Karina dalam SKB Terjah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan zaman ni kita sudah maklum, pemihas ni kita dah impos lama lah kan. Untuk kita tangani mereka yang nak beli petrol dari stesen minyak dan pastikan mereka ada pemihas kalau nak beli lebih 20 liter. Tapi sekarang ni kita masih lagi dapat tahu banyak lagi kegiatan yang beli dalam bekas ni lebih 20 liter tak ada pemihas. Jadi hari ni kita akan buat ops permit untuk cegah mereka ni. Dan kita dah kenal pasti stesen minyak yang terlibat yang banyak dijadikan tempat lah untuk mereka-mereka ni lah untuk beli dalam bekas ni. Hari ni kita dah kenal pasti satu stesen yang mana kita akan pergi ke sini untuk buat ops permit ni. Untuk kita, pertama ni kita kena buat penjawatan awal lah. Kita kena buat risikan sikit bila masa kenderaan dan mereka ni masuk untuk buat pembelian dalam tong ni. Kita akan biasanya akan pilih lah airliner yang tersorok sikit supaya owner stesen minyak ni tak nampak. Bila kita akan start masuk ni? Okey, kalau tuan-tuan pasukan kena pasti adanya aktiviti buat pembelian dalam bekas ni, pasukan terus buat serbuhan. Okey, dan kita terus ambil tindakan lah di bawah Akta Kawalan Bekalan 1961. Baik, Pak. Sekarang. Bro, jangan depan bro. Cik, buat apa ni cik? Minyak tuan. Minyak padan ni cik. Mana boleh isi dalam tu? Minyak itu isi rumput je tuan. Nah cik, bukan masalah tentang rokok cik, sebab negara kita ada undang. Kalau cik mengisi minyak melebihi 20 liter tanpa permit, boleh dijadikan satu kesalahan di bawah Akta Kawalan Bekalan 1961 cik. Salah tuan, isi sikit-sikit je pun tuan. Sikit apa ni cik? Ini polis KL ulang alik boleh cik? 2 kali boleh ni rasanya. Alah, 2 tuan 1 hari je. Sekali cik jangan makan cik. Duduk sekarang. Duduk je. Belum nak tuan, baru sekali pertama. Tuan, tolong ni tuan. Kerja tak kerja, salah tu tak salah cik. Kerja lagi nak kerja halal cik. Bukan mencuri tuan. Ini subsidi rakyat cik. Operasi kali ini dilaksanakan oleh pegawai dan anggota penguatkuasa KPDN. Ketika serbuan dijalankan kira-kira jam 2.30 petang, sindiket yang terdiri daripada warga negara asing sedang giat membeli minyak petrol dan diesel di dalam bekas melebihi 20 liter tanpa permit yang sah. Cik tahu tak? Petrol dan diesel dalam barang kawalan. Barang kawalan? Ya, barang kawalan. Barang kita kawal. Barang bersubsidi. Tak pernah tahu cik. Kami dah bagi pendedahan banyak dah dalam borak santai yang kami platformkan dalam Facebook, media sosial lain. Takkan cik tak tahu? Tak pernah ambil tahu? Borak santai? Ya, borak santai. Nampak program nyanyi-nyanyi ke cik? Program nyanyi apa benda? Program pendedahan berkenaan barang kawalan. Barang yang dikawal oleh kerajaan. Sebenarnya dah berapa lama dah buat kerja macam ni? Baru bulan puan. Macam mana boleh sebulan? 2 tong. 2 tong. 20 Sabtu Ahad. Mesin masa rumput je puan. Dalam seminggu pun berapa kali cik berdua ni ambil? Sabtu Ahad puan. Sabtu Ahad. Isnin Jumaat mana? Okey cik, bagi kesalahan seperti ini, apa tindakan daripada pihak KPDN? Dari pihak KPDN, kita akan buka kertas siasatan di bawah Akta Kawalan Bekalan 1961. Di bawah Akta Kawalan Bekalan 1961, mana-mana individu yang membeli, menggunakan dan menyimpan petrol dan diesel melebihi 20 liter tanpa permit yang sah boleh didakwa. Ingat, pembelian di stesen minyak ini adalah untuk semua. Jika pembeliannya tidak terkawal, maka boleh menjejaskan bekalan negara. Jangan biarkan hidup anda diselungi jenayah. Kita gempur.